Aku pun tak tahu kenapa aku tulis benda ni. Mungkin aku cuma nak seseorang dengar dan percaya cerita aku ni. Cuma nama yang sering kali dibisikkan antara pemandu lori dan pengembara lewat malam. Black Hollow. Membeku maksudnya. Membeku maksudnya Macam senyap sunyi lah. Macam aku rasa mungkin dimasukkan macam pekan tu tak ada apa-apa perubahan langsung daripada masa yang mungkin pekan tu hilang. maknanya nampak. Okay. Lepas tu aku terdengar sesuatu. Suara bisikan. Betul-betul di belakang tengkuk aku. Dan kemudian lampu terpadam. Wow. Aku tak tahu berapa banyak masa yang aku dah hilang kat tempat tu. Tapi satu benda yang aku pasti, benda biasa yang jadi macam orang dengar kat negara kita jugalah. Faham. Kan? Macam ada something yang bila dia nak memanggil sesat, ataupun dia jumpa memanggil orang ke yang dia kenali. Untuk episod kali ni kita ada special di mana kita akan berceritakan dua kisah dalam satu episod. Betul. Jiran sebelah rumah aku ada seorang pakcik tua nama dia Encik Solomon. Wow. Cik Sulaiman lah bahasa Melayu. Encik Solomon. Kemudian tak lepas tu datang pula nota ketiga. Periksa almari kau sekarang. Creepy banget. 3 malam lepas, tiba-tiba aku terjaga sebab dengar bunyi cakaran. Jantung aku berdegup laju gila. Rasa macam berjam-jam juga tunggu. Akhirnya bunyi tu senyap sendiri. Esok paginya aku jumpa lagi satu nota di bawah pintu. Dia tahu kau nak dengar dia.